Apa arti kemerdekaan bagi umat Melayu? Apakah arti kemerdekaan yang sebenarnya daripada sudut perspektif Islam? Ni cikgu tanya. Kalau kampung tak main perspektif. Kalau kampung positif negatif je. Dia tanya daripada sudut perspektif Islam. Kalau kita nak jawab ikut soalan, jadi forum perdana. Faham tak? Jadi kita jawab rekah lah. Kita ni diciptakan oleh Allah. Tak? Tujuan supaya jadi hamba Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku cipta kamu wahai manusia dan anak-beranak kamu jin tu melainkan supaya kamu menjadi hamba kepada aku. Maksudnya kata ulama tafsir, iaitu kita sentiasa duduk dalam keadaan mengikut peraturan Allah, iaitu menjadikan segala hidup kita adalah sebagai ibadat kepada Allah. Jadi kemerdekaan yang sebenarnya kita balik kepada status hamba Allah. Nampak? Iaitu secara individu persorangan kita patuh pada Islam, keluarga pun patuh pada Islam, negara pun patuh pada Islam, maka barulah dikatakan merdeka yang sebenar. Kalau dalam sekarang, maka kita belum lagi merdeka. Negara belum lagi merdeka sepenuhnya kerana peraturan bukan daripada Islam. Tak merdeka lagi. Anak-anak muda sekarang masih belum merdeka kerana pakaian macam kafir, laknatullah. Di rumah kita pun belum lagi dapat kemerdekaan kerana cara didik anak pun masih lagi tersurit dengan unsur-unsur yang bukan daripada Islam yang begitu suci. Walhasilnya semua kena merdeka belaka. Negara pun kena merdeka, iaitu balik menjadi negara yang mentaati Allah dan Rasul dengan menjadikan Quran dan hadis sebagai apa benda ni, perlembagaan yang paling tinggi. Kita pun, penganut Islam sebagai warga negara pun perlu merdeka. Tidak lagi kita ini dikongkong oleh peraturan manusia yang menyebabkan kita jadi melanggar peraturan Allah. Selama mana kita duk patuh peraturan manusia yang dalam masa yang sama menjadikan langgar peraturan Allah, maka kita tidak lagi merdeka. Jadi semua orang kena merdeka, iaitu balik menjadi liya'budun. Tujuannya semua menjadi hamba Allah, yang ini menjadikan Islam sebagai dasar ataupun pegangan di dalam kehidupan.